Cepatlah. Alah, wifi sangkut lah. Wi-Fi sangkut-sangkut? Jom kasih kencang. Stream cerita hebat Didi and Friends. Wi-Fi kencang untuk pelbagai peranti. Percuma router edisi terhad Didi and Friends. Stream Didi and Friends Storytime tak sangkut-sangkut. Dapatkan Astro Fiber sekarang. Kencang-kencang. Kencang. Kencang-kencang. Kencang. Tapi baju ni lain colour yang dalam iklan tu warna pink. Ya. Salah Kita ada orang. orang yang pakai baju pink sekarang. Okey, kita dengan duta Astro Fiber kita. Ya. Our Rizwana Rizwan. Selamat datang. Always pretty. Tengoknya ramai audiens. Si cantik manis. Tadi tak ada audiens. Tiba-tiba Hawa datang je. Ada 250,000 orang datang hari ni. Pandai ambil hati. Hawa sihat, Hawa? Sihat, Alhamdulillah. Apa khabar, Kano? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah sihat. Okey, kita nak tanya ni yang comel-comel di depan ni. If you guys Yes. can see kat depan ni. Apakah itu? Okey, ini dia. Surprise untuk peminat Didi and Friends. Ini dia Astro Fiber. Kita keluarkan router edisi terhad Didi and Friends. Wow. Sebab dia bermula dengan awal dulu lagu Wi-Fi kencang tak sangkut-sangkut yang Okey. kita nyanyi tadi tu. Ya. Dan inilah antara lanjutan dia, ada Nana. Saya? Ada ini. Alah, Nana. Memang yang tu saya punya. Ada Jojo. Ini Nana. Nana, Jojo, Didi. Nanti mungkin ada Nana Keanu Hawa ke? Mungkin. Coming soon ya, coming soon. Yes. Punyalah banyak orang kata siri animasi bawah Astro kan. Ada Makania lah, ada Oga and Friends. Kenapa Astro pilih Didi and Friends untuk buat eksklusif router ni? Okey, Didi and Friends ni antara animasi yang ramai peminatnya. Kalau setiap kali Hawa dengan maskot-maskot, Didi, Nana dan Jojo, memang sebelum diorang nak datang tu, budak-budak akan tanya, kakak kencang mana Didi, mana Nana, mana Jojo. So, it's on the way. Lepas tu datanglah tiga-tiga. Fan club Didi and Friends memang dahsyat. Kuat. Hawa pun rasa sangat terharu untuk berkolaborasi sama-sama dengan Didi and Friends juga sebab sambutan dia luar biasa sekali. Termasuk dengan lagu tu, lanjutan daripada lagu tu, kita pun ke Pavilion Damansara Heights, Pavilion Bukit Jalil. Jalil. Itu antara lokasinya. Ada banyak lagi lokasi lain untuk Home of Kids. Jadi sambutannya sangat-sangat best lah. Memberangsangkan. Sangat kan? memberangsangkan. Daripada lagu tu juga Kakak Kencang, nama tu pun melekat dekat Hawa. Orang tak panggil Hawa dah, tak panggil Kakak Hawa. Ya, Pejam Celik. Rasa tahun lepas ada datang juga sini. Pejam Celik dah setahun lebih dah bersama Astro Fiber sebagai kakak kencang. Jadi kalau pergi mana-mana, especially kalau pakai pink, memang orang panggil kakak kencang lah. Jadi saya rasa terharu atas sokongan and betapa meluasnya exposure bila kita collaborate antara Astro Fiber dan juga Didi and Friends. Bila keluar-keluar orang dah panggil kakak kencang ke? Ada macam kakak kencang ada. Masalahnya abang-abang pun panggil kita kakak Ya kencang. Allah, abang kena panggil adik kencang. Kakak kencang juga. Tak adalah. Jadi ni abang kencang, kakak kencang, adik kencang. Adik kencang. Adik kencang. Ni ramai yang tengah tengok dah start macam anak-anak ai mesti akan suka router Didi and Friends ni. yes. Nak dapatkan dekat mana, Hawa macam mana? Okey, first boleh buka je website www.astro.com.my/fiber ataupun boleh ke dekat situ boleh tengoklah location dekat mana yang ada Astro Experience Store, Astro Exclusive Partners dan juga Astro Premium Kiosk yang terpilih. Jadi dekat situ anda boleh dapatkan edisi terhad router Didi and Friends dekat sini. Okey, maksudnya dia tak ada harga tambahan pun sebab walaupun dia special edition ni kan? Yes, sebab khas untuk pelanggan Astro hanya RM90 sebulan. Yes, 500 Mbps. Punyalah dah macam office punya speed kot dekat rumah. Yes, betul. Sebab best di router ni anda boleh connect dengan Astro Fiber app. Jadi dekat app tu especially untuk mak ayah, untuk parents, boleh check, boleh kawal penggunaan internet anak-anak. Boleh set 15 minit je main game. Yes. Betul lah. Kena sekat timing tu kan? Lepas tu kalau orang datang nak minta password Wi-Fi, tak payah bagi password. QR. Scan QR code. Sekarang ni bukannya nak bayar je QR ya. Kita nak connect Wi-Fi pun QR je. Nak raya nanti, gitu je. Tak, kalau macam yang biasa kena bagi tahu XXYZ, hashtag macam tu. Password susah pula lah. sampai 26
characters kan. Susah nak ingat. Jadi bagus juga. Ini adalah salah satu keunikan, kelebihan. Yes. Untuk Ada Astro satu Fiber lagi ni. Hawa nak tambah. Please. Ini antara lanjutan lagu sudah. Kita pun dah join Home of Kids Astro. Ada pula Didi and Friends Story Time. Yang itu setiap Jumaat di Astro Ceria. Okey. Lepas tu ada audiobook Didi and Friends. And Hawa pun terlibat untuk dubbing. Untuk suara bercerita untuk episod Jack dan juga Kacang Ajaib. Jack and the Setiap Beanstalk Jumaat tu. episod lain. Tapi yang tu di TV. Tapi yang audiobook ni mak ayah boleh download app Shock, SYOK, boleh dengar audiobook dekat situ. Free? For free. And then lagi satu juga, bukan saja Hawa, ada penyampai radio lain dan juga selebriti pun sumbangkan suara untuk audiobook Didi and Friends. Okey, saya tengah menunggu nama saya lah. Yes. Dipanggil. Saya dah tak dekat radio dah. Jadi takkan dipanggil. Ada suatu hari. Macam tu. Sebab kita kena... Marilah kita bersama-sama mendapatkan Astro Fiber. Macam kita. Gitu. Adik-adik. Jangan lagi dia akan call Nana untuk buat Awak audiobook dah yang cakap semua seterusnya. kan? Kita lock. Macam tu. Kita lock. Hawa, thank you so much Thank join you kita hari so ini. much. Macam Hawa Terima cakap kasih. tadi, berdapatkan router Didi and Friends di lokasi-lokasi tertentu. Boleh check dekat website kan? Boleh check kat website lokasi mana yang terdekat dengan anda. Bestnya. Boleh fokus lagi kat depan ni. So cute, so cute, so cepat cute. Tau, sebab edisi terhad. Okay, limited stock. Oh, jadi dia selagi So, first stok come, masih first ada serve lah. Sementara stok masih ada. Lah. Cepat-cepat. Siapa adik-adik yang tengah tengok anak-anak. Bagi tahu mak ayah nak sekarang juga. Nak Okay? Didi punya ke, nak Nana punya ke, nak Jojo punya ke? Yes. I nak, of course lah Nana punya. You nak yang mana? Okay, You nak check mana? Kan I so Jojo. cute. You Jojo. I Jojo. Okay, Kita ambil okay. seorang-seorang. Cute kan? Cute kan? Kita dapat Colour-colour free dia. kan sekejap lagi. Okay, bye. Dan dengar cerita, insya-Allah kalau semua dipermudahkan, our next Home of Kids mungkin akan berlangsung Oktober nanti di jeng. Mungkin Johor, mungkin Kedah, mungkin Penang, kita saksikan nanti. Wah, Okey. Kenny mau pergi juga? Maybe, mungkin. Wow. Tapi saya bukan abang kencang. Saya hanya Atuk kencang aja. Mungkinlah nanti ada karakter baru ke. Mungkin. Takkanlah tak boleh buat untuk Kenu kan? Itulah. Hawa, you jangan balik tau. Sebab kita nak makan sekejap lagi. Dengan cerita ada makanan sedap-sedap. Ada ayam Manchurian. Pernah try tak? Nampak tadi. Nampak? Nasi biryani. Nasi biryani. Masala chai. Masala chai, sedapnya. Yang bulat tu, Panipuri. Panipuri. Yes. Ada panipuri ke? Nak tahu ada ke tak? Saksikan selepas ini dalam Borak Sini. Terima kasih Kak Kencang. Panipuri. I pergi check sekarang.